Ini bukan cerita rekaan. Sebenarnya image Santa Claus yang kita kenal sekarang ni adalah disebabkan Coca-Cola. Okay, cerita dia macam ni. Sebelum tahun 1930-an, Santa Claus ada macam-macam jenis rupa. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau, gemuk, kurus. So dia tak konsisten. Tapi pada tahun 1931, Coca-Cola decide untuk boostkan sale dia di musim sejuk. Sebab dulu Coke ni orang minum masa musim panas je. Musim sejuk orang tak minum. Yelah, sebab benda ni sedap minum time sejuk. Kalau dah cuaca sejuk, takkan nak minum air sejuk lagi. Jadi untuk kempen ini, dia hire mamat ni, nama dia Haddon. Dia cakap Santa Claus ni kau kena tunjukkan dia ni happy, jolly, festival, dan juga pakai warna Coca-Cola, merah dan putih. Jadi dulu kisah Santa Claus ni ikut brief yang dia dapat tu. Gemuk, ada janggut putih dan pakai baju warna Coca-Cola, merah dan putih. Dan pegang botol Coca-Cola kat tangan dia. Bila dia release, semua orang suka. So, tahun yang seterusnya dia buat appearance lagi, dan tahun yang seterusnya, dan tahun yang seterusnya, sampailah sekarang. So, perlahan-lahan dunia mula nampak Santa Claus ni macam yang Coke design. So, percayalah bila ada yang cakap design ni mampu mengubah dunia.